Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memperkenalkan Cikgu Junaidah binti Ismail, Guru Bimbingan dan Kaunseling bersama Ustazah Amu Zaidah binti Ahmad, Ustazah Ku Majidah binti Ku Yaacob dan Cikgu Nur Iliani binti Laid Sejana. Kami dari Sekolah Kebangsaan Sultanah Asma ingin berkongsi sebuah inisiatif sahsiah yang kami laksanakan melalui program yang dinamakan The Good Deeds, Have Courage dan Be Keen. Program ini berteraskan tema kisah Cinderella dan konsep Puteri Asma, simbol kepada keberanian, kesantunan dan nilai murni yang ingin kami tanam dalam kalangan murid. Isu disiplin murid bukan sahaja berlaku di sekolah kami, malah merupakan cabaran global. Kajian antarabangsa menunjukkan bahawa kelemahan dalam pendidikan nilai memberi kesan kepada sahsiah dan prestasi murid. Program ini menyokong matlamat pembangunan lestari PBB, khususnya SDG singkatan kepada Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Melayu disebut sebagai Matlamat Pembangunan Mampan. Matlamat 4, Pendidikan Berkualiti dan Matlamat 16, Masyarakat Aman dan Beretika. Program ini menyokong SDG dengan cara membina sahsiah dan disiplin murid sama dengan asas pendidikan berkualiti. Menggalakkan budaya hormat, empati dan amanah sama dengan menyumbang kepada keamanan sekolah. Seperti kata pepatah, kindness is a universal language. Program ini dirancang oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling bersama Jawatankuasa Disiplin. Matlamat kami ialah untuk menyantuni rakan dan guru, menanam rasa empati serta memberi peluang kedua kepada murid bermasalah disiplin. Sasaran program ialah seluruh warga murid dari prasekolah hingga tahun 6, termasuk murid pendidikan khas. Nilai-nilai yang dipilih digambarkan melalui simbol Cinderella yang bukan hanya baik, tetapi berani untuk terus bersikap mulia walau diuji. Program ini bermula dengan perbincangan pentadbir dan pembentukan Jawatankuasa Kerja. Ia dilancarkan secara rasmi pada Mac 2023, disusuli dengan pengagihan kad Good Deed kepada semua murid. Kad ini digunakan untuk merekod amalan baik yang dilakukan dan akan disahkan oleh guru. Penghargaan diberikan secara bulanan. Program turut disokong oleh kempen mingguan, mural nilai murni, serta tayangan video inspirasi. Perbelanjaan keseluruhan hasil sumbangan PCG Bimbingan dan Kaunseling, PIBG dan dana zakat. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif deskriptif. Instrumen utama ialah kad Good Deed dan data sahsiah murid melalui Sistem Sahsiah Disiplin Murid, SSDM. Kad diisi secara kendiri oleh murid dan disahkan guru. Data dikumpul secara mingguan dan dianalisis untuk menilai perubahan sikap, penyertaan dan kesalahan disiplin. Sebelum program dimulakan pada tahun 2023, hanya 60% murid menzahirkan amalan baik dan hanya 35% secara sukarela membantu guru. Beberapa kes disiplin direkodkan, termasuk ponteng 44.44%, dan tidak amanah 22.22%. Namun selepas pelaksanaan program, amalan baik meningkat lebih 90%, manakala hanya satu kes disiplin terpencil direkodkan. Data sahsiah juga menunjukkan peningkatan ketara. Pada tahun 2023, terpuji 8.24% amat baik, 7.89% baik, 83.69%. Manakala tahun 2024 mencatatkan, terpuji 12.93% amat baik, 24.06% baik, 63.02%. Ini menunjukkan peningkatan sahsiah ke arah yang lebih cemerlang hasil program ini. Di peringkat antarabangsa, negara seperti Finland dan Jepun telah lama menekankan pendidikan karakter. Finland mengintegrasikan nilai murni dalam kurikulum sejak usia 6 tahun, manakala Jepun mengajar murid tentang tanggungjawab melalui aktiviti membersihkan sekolah. Malaysia juga menuju ke arah pendidikan nilai melalui kerangka Malaysia Madani. Seperti kata C.S. Lewis, "Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil." Program ini telah memberi kesan positif yang ketara. Murid kini lebih bermotivasi, yakin dan sopan. Hubungan guru-murid juga menjadi lebih rapat dan harmoni. Kami berharap program ini akan terus melahirkan generasi berdisiplin dan berakhlak tinggi. Ia bukan sahaja menyumbang kepada keharmonian sekolah, malah membentuk komuniti yang lebih sejahtera.
Program ini menyokong dua konsep utama, karamah insaniah dan Malaysia Madani, dalam melahirkan insan mulia dan masyarakat berbudaya tinggi. Sebagai penutup, kami ingin menyeru semua sekolah untuk terus menyemai nilai-nilai kebaikan dalam kalangan murid. Dengan keberanian dan kesantunan, kita mampu membentuk masa depan yang lebih harmoni. Slogan kami, Be Brave, Be Keen, Be Yourself. Sekian, terima kasih.